Mana? Hah? Naik yang ni? Pagi-pagi buta. Okay, sekarang ni 5:30 pagi. Oh tengok, Alam Mama Jok pun berbunyi. 5:30 pagi. Kita dekat KLIA 2. Match day, away day, Brunei di PMM for the first time. Tapi kita adventure sikit sebab kita turun Miri. Kita jalan-jalan dulu dekat Miri, and then kita ambil kereta, drive 2 jam, kita go border Brunei. Bang? Ya. Parai ni. Itu je bang? Okey. Parai. Pukul 3 dah sampai. Kalau tu ada lebih. Rasa tadi expectation kan? kena wajib menang lah. Mesti menang. Wajib menang dan mesti menang. Sebab kau dah pernah jalan jauh ke? Satu kita dah habis. Nak kata habis duit tu je lah. Jalan jauh satu. Gate jauh baik. Gate jauh. Nasib bukan je dua-dua tu. Ujung baik. Satu lagi sebab di PMM bottom kan. So no excuse lah. Walaupun main away kena menang lah untuk dapat 3 mata penuh. Okay, kita orang akan bound dalam 5.50. So kita jumpa kat Miri lah. Apa-apa kita borak kat Miri. So kita nak rehat-rehat, masuk flight nak tidur. Right. Okay, kita orang dah sampai Miri, airport Miri. Sekarang ni tak tipu lah kalau jet lag. JMT sama, tapi barai lah sebab tidur, ngantuk. So sekarang ni cek makan lah. Sebab kita nak tunggu sementara pukul 2 ambil kereta and then shoot to Brunei. So cek makan dulu sekitar area airport Miri. So kita jumpa lagi kejap, makan dulu. Okay guys, sekarang kita orang dah on the way. Tak adalah dah on the way, baru on the way lah. Daripada airport Miri ke Brunei. Aku nak tunjuk kat korang sebabkan kita baru ni ada ASEAN Summit. So kita orang sekarang tengah melalui Jambatan ASEAN. Nampak tak? Satu benda yang baru jugalah untuk kita orang sebab melalui Jambatan ASEAN. Mungkin tak tahulah, mungkin trademark sebagai penghubung Miri ke Brunei, mungkin tak tahu. Betul tak? Tak, ini Federation punya border ni tak bagi sini. So depan tu dia kata custom Malaysia ni flow ni dia kan. Okay, so sekarang ni kita orang baru lepas betul apa tadi tak tahu kan. Tak tahu dah betul apa. So sekarang jam sikit, ni nak masuk border ni. So ni lah aku tunjuk ni lah, kita perlukan e-arrival pass ni untuk enter border Brunei. Jam sikit. So boleh tunjuk sikit tak apa kita ada lagi berapa masa lama? Kita ada lagi 2 jam 20 minit, lebih kurang 5.5
waktu Brunei. Dalam 2 jam lebih lah nak sampai ke venue lah. Senang cerita hotel kita orang. Sampai ke hotel, sampai ke stadium. Dia ibarat Serembai ke Ipoh lah lebih kurang, cincai-cincai. Tapi katanya sini dia laju sikit, tapi tak tahulah. Dia kat 20 km bukan Serembai Ipoh ni. Seremban ni Sungai Buloh ni. Lebih kurang lah, lebih kurang. Tak adalah sampai Ipoh kan, macam tu lah. So kita menunggu untuk enter border. Okay guys, sekarang kita dah sampai dekat ICQS ICQS, sorry, ICQS. Sorry lah, saya tak biasa, saya ini first time kan, sorry. Walaupun ni, sorry. Immigration Malaysia kan. Untuk kita serahkan pas ni lah yang kita dapat dekat airport Miri tadi. Untuk urusan, dan seterusnya baru kita akan pergi ke border Brunei. Dan kita punya ni sekali tak pasport rasanya. Pasport Brunei kan? Pasport sini juga sebabnya nak cop keluar Malaysia. Oh. Okay, kita orang baru lepas immigration Malaysia. Macam ni lah gayanya kalau ikut jalan darat kan. Ada banyak lah orang cakap platform-platform, Banyak checkpoint. Checkpoint saringan yang nak kena lepas. Kau tengok semua ni pula queue untuk masuk ke border Brunei. Tu aku selitkan sikit lah apa benda yang ni. Kalau ikut jalan darat ni macam-macam benda kita kena ikut lah sebab kita masuk negara orang kan. Contohnya macam kereta yang, kalau kereta yang disewa kita tak boleh tinted, kena buka penghadang. Rokok pot tak boleh bawa. Apa lagi? Bukan tak boleh bawa, boleh bawa masuk, cumanya kalau didapati boleh kena saman. Apa lagi yang kita boleh ni? Speed limit di bawah 100. Speed limit bawah 100. Kita kena isi siap. Minyak kereta kau kena isi siap dekat Sarawak. Betul? Dekat sana. Sebab dekat sana kau hanya, kalau untung nasib lah, kau hanya akan diberi untuk isi $10 je. Betul. Tapi $10 dia tu bersamaan dengan RM35 lah, lebih kurang. Tapi untuk liter aku tak sure berapa liter. 1 liter Brunei. Cumanya kalau dia tengok plat kereta tu bukan lokal, dia memang tak bagi langsung lah untuk kita orang isi dekat sana. So kita orang dah isi full tank tadi dekat, aku tak ingat nama tempat tu sebab first time aku sampai kat sini sebenarnya, dan terus ke Brunei. Ni ada yang nanti ada yang tanya, kenapa kita ambil jalan darat? Kenapa kita tak ambil flight direct? Cuba kita cerita sikit. Dia sebenarnya macam ni. Aku sukakan adventure. Kita boleh explore. Kalau kita naik flight, kita akan terus turun dekat Brunei. Bergawan. So macam tak ada benda yang kita boleh explore. So at least kalau macam ni dekat Miri kita jalan sekejap. Kita orang akan tidur 1 malam dekat Brunei untuk kita orang explore Brunei, and then besok kita orang akan balik ke Miri dan kita akan explore Miri pula. Sebab flight kita orang malam. So petang tu adalah waktu untuk kita orang explore Miri. So aku rasa kau kena tengok vlog ni sampai habis sebab kau akan nampak ni. Cuba kau tengok ni, kita orang macam-macam yang best lah. Kita ni tengok queue nak masuk border ni. Ni memang agak panjang dan lama sikit lah. Aku rasa kat depan tu akan ada macam security check. So maybe random lah kot, ataupun tak sure. So tengoklah macam mana. Dia ibarat kat sini korang bagi tahu je apa benda yang kau bawa, apa benda yang kau buat, bagi tahu je. Kena bagi tahu. Senang cerita kau kena declare lah. Macam kau pergi banyak negara kan, kau kena declare apa benda yang kau bawa, supaya dia untuk menyenangkan kau juga sebenarnya, supaya kau tak buat kesilapan yang mudah lah. Okay? Right. So nanti bila kita sampai Brunei nanti kita akan ambil. Dalam perjalanan kita orang difahamkan lah, dalam perjalanan nak ke Brunei tu ada banyak macam suasana-suasana best. Jalan dia tenang, best. Nanti kita tunjuk. Kita akan lalu tepi pantai. Nanti kita tunjuk. Okay guys, selepas menempuh perjalanan yang agak boring, agak boring sikit ni, aku tunjuk kat korang sekitar suasana yang ada dekat Brunei. Ini apa, orang tengok pantai lah basically. Macam kat Kelebang guys. Pantai ke Puncak?
Ada muara, airnya gelap. Macam di Laut Brunei. Okey. Demi memenuhi permintaan semua orang, kami bawakan suasana-suasana menarik di Brunei. Geng, pantai lawa geng. Pantai Lawa. Pantai lawa geng. Okey. Jom kita tengok sikit ke depan. Inilah apa yang orang kata perks of kita drive sendiri. Yeah. That's why kita orang terus miri. Tapi geng, kita pakai kasut geng. Pakai kasut. Cantik. Bukan tipikal yang ada kemah biru lah. Yeah. Aku rasa seronok sebenarnya. Sebab pantai dekat sini tak sama pantai dekat. Cerah. Panas tapi okey lah. Kat sini pun ada kemudahan. Kalau kau nak mandi pantai ni, laut ni, ada sediakan bilik mandi apa semua. Dan ada orang jual dekat tepi-tepi. Tapi geng, pantai kat sini kalau kau nak mandi, lepas ni apa, toilet untuk kau mandi tu, free, tak payah free, bayar. betul. Tak payah bayar RM1. Itu yang pasti. Cuma beratur sikit lah. Ya. Kena ketuk. Tengok ada orang mandi, family sana. Tetap je, tetap. Pantai Brunei geng. Ketam Brunei. Dah, terus balik. Bye. Okay guys, finally kita dah sampai hotel. So sekarang ni kita orang tengah struggle fikir sama ada kita nak pergi makan dulu atau terus pergi stadium, ataupun pergi stadium dulu baru pergi makan. Sebab info yang kita orang dapat kat sini, kebanyakan kedai akan tutup pukul 10 saja, tak silap, pukul 10, dan ada hanya beberapa kedai makan je yang akan buka sampai pukul 11. Sekarang jam pukul 7 malam. Pukul 7 malam dan jam pukul 8 suku. So kau ikut je lah kita orang punya vlog ni. Okay guys, kita pun dah rehat, dah tukar baju. So, dah wangi. So, here we are. Sampai Stadium Hassanal Bolkiah, home of Brunei DPMM. setelah berapa jam tutup perjalanan kita je? Driving daripada KLIA kita consider as 6 jam. 6 jam. Tak, tolak kita rehat dekat airport tadi lah. Okay, 6 jam lah. so maknanya 6 jam kita sampai ke sini lah. Kalau Yes. tak masuk kita rehat tadi. Betul. Dan aku seronok. Aku seronok perjalanan aku hari ni. Driver macam mana? Kita belum tidur daripada jam 2 pagi. Ya, masih belum tidur. Kalau kita tertidur tadi, Mungkin kita akan tengok dekat TV okey. kerana dekat bilik kita punya hotel ada TV okey. Ada TV okey. Tapi komitmen kita orang yang membuatkan kita orang sampai dekat sini hari ni. Betul. Pada kru-kru Ultrajan yang lain, make sure bos parti kat sana, happening, meletup, jangan mamai datang. Okay. Ada lagi. Jom lah, soalan lama. Bye. Okay, ni sekitar dalam stadium lah. Stadium negara Hassanal Bolkiah ni kan, home of Brunei DPMM ni. Besar
Aku sebab first time kan. Kita first time atas ni Ya, dan aku sangat kecewa. Pas aku tengok game macam, sorry cakap, macam tak sekolah. Kejap lagi. Tu kejap lagi. Simpan. Okey, aku simpan. Simpan. Aku simpan. Okey, simpan. Tapi sikit je lah, bagi teaser sikit je. Review sikit stadium. Yang ini dia simpan. Review sikit stadium. Stadium ni, apa yang aku boleh cakap pada first impression lah. Kalau aku masuk, nampak macam stadium Sultan Mizan. Terengganu. Ya, dia Terengganu. mengingatkan aku dengan Sultan Mizan punya stadium. Terengganu lah. Terengganu. Vibe yang sama, which is kau kena naik tangga, lepas tu kau masuk dah level 1. Betul. So kau terus masuk, kau terus nampak keliling. Jarang berlaku sebab benda ni kalau di Paroi kami akan duduk di depan media sebab bekerja. Ya. Tetapi pada hari ini Kami masih bekerja. kami masih bekerja actually kami masih bekerja, tapi kami suasana di home di apa? Away. Tempat open. Ya, open terrace. Yes. Kau tengok ni, besar tak stadium dia? Okey, kalau korang nampak dari hujung sana tu, itulah tempat masuk dan keluar player. Bukannya tengah ni, bukan. Hujung sana. Kau bayangkan Azri Gani daripada sini nak pergi masuk sana. Sebab dia masuk sana, dia ala-ala Old Trafford lah. Ala-ala Old Trafford lah. Kau So, selain daripada kita orang yang datang jauh daripada Seremban, Macam biasalah. macam biasa, U9 U9 sana dah tak berhenti. TNT untuk support apa semua. Tapi aku tak nampak penyokong Nisma yang lain sebab konsep dekat sini open seat. Open seat, betul. Yang away duduk dekat home, yang home pun dah duduk dekat away. So ini sedikit sebanyak lah penyokong kita yang jauh datang. Ada yang direct flight, ada yang transit, ada yang sama macam kita orang Miri. Dan aku dengar juga ada yang pagi ni datang dan habis game terus balik. Sebab diorang terus direct flight dekat sini. Dekat sini. Dekat Sebab border tutup. Border tutup Kalau pukul transit 10. Kalau transit border tutup 10. Tak, bukan transit. Dia kalau kau ambil direct flight, kau akan terus pergi dekat airport Brunei kan. Betul. So dia akan terus habis game dia akan terus pergi airport dan balik. Dan aku paling benci bunyi vuvuzela kat sini. Ya. Annoying siut. Kalau dekat Malaysia kan, kita dekat Malaysia bunyi vuvuzela tu ada tapi jarang. Ya. Dan kita pun dah lama sangat tak dengar. Tapi dekat sini sekeliling semua ada bunyi vuvuzela. Satu bunyi, yang lain nak sambut. Relax je. So kau tengok dia macam bertingkat-tingkat kan. So aku tak pastilah capacity stadium ni berapa, tapi it's a good experience for us lah. Yes. Very good experience. Yep. Yang aku betul-betul suka adalah tempat keluar masuk player. Itu something new lah untuk aku. Yes. Okay. Habis tamat permainan, nanti korang boleh tengok review aku dengan Aiman dekat social media kita orang. Sekarang ni dah habis game, kita orang pun dah keluar stadium. Tak ada benda yang best sebab ini bukan kat Paroi. Boleh dapat interview player ke apa ke tak. Dan satu lagi, maaf cakap, hari ni kami ataupun penyokong Negeri Sembilan yang lain halau player. Sebab apa? Sebab keputusan yang tak boleh berlaku lah. Prestasi atas padang. Diorang halau lah basically. Tak ada pertemuan, tak ada nyanyian lagu, tak ada apa-apa. Player cuba datang tapi halau. Penyokong terus balik. Anggaplah ini provokasi, protes daripada penyokong Negeri Sembilan sendiri kepada pasukan Negeri Sembilan. Anggaplah ini adalah satu amaran. Sampai bila kita nak kena macam ni? Okey? Agak tegang. Di sini agak tegang. Okey, apa-apa nanti kita jumpa nantilah. Kita pun nak balik bilik, nak tidur, tak rehat lagi. Esok nak kejar flight. Ciao. Alright guys, Assalamualaikum. Selamat tengah hari Brunei. So, kita baru bangun. Baru check out. Kita check out lambat guys. Lambat 15 minit. Kita orang hari ni ada misi untuk macam nak pusing-pusing sikit kawasan-kawasan Brunei yang best-best. Tapi first and foremost, we need to fill our stomach first. Kita orang jumpa satu kedai lokal yang tengah beratur sekarang ni. Cuba tengok. Tu rumah. Nasi katuk, rasa Abang ada rindu. Kita nak rasa. Baik, nanti kita tunjuk. Saya pasti beli dulu. Okay, sebenarnya kan aku lupa nak highlightkan satu benda yang kita orang mengalami kesukaran dan masalah daripada awal. Ialah kesalahan pertama kita orang adalah tak tukar duit Brunei. So kau tengok kat sini Aiman tengah struggle. Mengumpul duit shilling.
Sebab kita orang activate online transaction, tapi tak semua kedai boleh pakai. So dia orang memang emphasize dan practically guna cash lah kan. Kita terpaksa guna duit jual. Kau boleh guna kad, tapi untuk tempat-tempat yang besar lah, contoh macam KFC, Jollibee, McD. Tapi kalau untuk kedai-kedai lokal macam ni, kebanyakan memang cash only. Ada QR pun tak support. Ada QR pun tak support. So kepada rakan-rakan ataupun tim-tim lain yang akan away day ke sini, make sure kau kena tukar cash siap-siap. Tapi ya, satu yang bagus kat sini, kau beli burger dengan harga $1, $1.5. Janganlah convert. Tak convert. Tak convert. Maknanya kau tukar duit tak perlu banyak. Aku rasa dalam 100 pun mungkin kau boleh survive terus sehari atau 2 hari. Okay. Bungkus tak ada? 2 nasi kapau. Ya, siap. Gambarnya apa? Satu nasi separuh. Boleh. Boleh tak dengan kolesterol? Dalam tu. So yang dua-dua nak pakai tu? Ya, dua-dua dalam. Satu nasi separuh. Ya. Sudah. Sudah. Okay, thank you. Si Atuk yang Oh ya, pusat. Sudah. sekali. Ini masih separuh. Ya. Okay. Nasi separuh ada? Kita mau sambal? Sambal. Sambal. Sambal apa? Ada sambal apa? Yang tak pedas? Satu pedas. Ya, pedas. Yang separuh. Ya. Pedas. Boleh? Okey. Dan separuh Thai. Separuh Thai. Ya. Pedas yang besar? Thai juga. Thai juga. Pedas apa lagi? Lagi apa? Mari kita satu campur tempe. Apa tu? Apa? Yang ni tempe. Ini tempe. Apa pedas? Pedas ya? Dua-duanya pedas ya? Yang ni Ayam saya. Betul. Berapa? Sekarang awal datang sayur bos. Pukul 9 ada sudah. Wah. Iya. Besok habis juga. Oh, sekarang awal. Awal sudah. Biar kita nggak lama-lama tunggu. Kalau datang 9, 10 sampai Awal datang. Jadi Sudah berapa? RM4. Sudah lah, sudah. Ini terima kasih. lagi bos. Betul ya. Ya. Thank you. Terima kasih. Okay guys, seperti yang dikatakan semalam, kita orang nak buat pusing-pusing Brunei sikit. Apa yang kita nak menghala ke mana ni? Kita nak menghala ke Masjid Al-As Hasan Al-Bolkiah, bye. Ya. Ini apa? Masjid negara ke? Jamek. Masjid Jamek. Masjid Jamek. Okay, Ya, cerita betul. sikit. Okey, so apa yang aku dikabarkan, masjid ni terdapat 24 kubah. Ada 24 kubah kan? Kalau yang kita pasti adalah kubahnya disaluti emas lah. Ya, ke semua 24 kubahnya tu disaluti Berapa banyak emas. tu kita tak pasti. Okey, yang berapa banyak tak pasti, tapi Boleh lah apa cari yang apa yang kita tahu, masjid ni ke semua kubahnya diselaputi emas. Emas betul ya? Emas tulen. Berapa kilogram tak tahu? Tapi aku rasa ni dia pakai yang kepingan emas tu. Tapi yang pasti emas ni adalah emas betul. Macam kau boleh tengok lah. Jack. So kita akan masuk sekejap untuk ambil gambar. Ya betul, kita akan masuk sekejap. Pusing-pusing tengok dulu sekitar-sekitar masjid kan. Yes. Okay geng, panas hari ni. Tapi inilah salah satu benda best yang ada dekat Brunei, sekitar Brunei. So korang boleh tengok Masjid Al-As, Masjid Jamek Hasan Al-Bolkiah. Sebuah kubah yang disaluti emas tulen, emas betul. Cantik, cantik. Pekarangan ni pun cantik, nampak. Itu gerbang dia. Memang cantik. Sangat cantik. Okey, ini adalah
suasana lah perkarangan Masjid Jamek. Tak boleh masuk hari ni sebab macam mana nak cakap tak dibenarkan ada visitor lah hari ni. Kita tak bernasib baik, tapi tak apa. Dia ada waktu dia. Dia ada waktu dia. So kita orang dah lepas waktu dia. Tapi tak apa. Dia punya kawasan luar pun sangat-sangat cantik lah. Masya-Allah. Sangat bersih. Bersih. Memang masjid cantik. Emas sebab daripada jauh sebenarnya kau boleh nampak tampilan cahaya memang lain lah kalau hanya cat kemas biasa. Betul. So tak apa, tak ada rezeki, tapi it's okay. InsyaAllah kalau next time datang lagi kita akan masuk kat dalam lah. Mungkin ada rezeki kita orang nanti solat Jumaat kat sini ke, mana tahu, insyaAllah. Betul. Okay guys, kita orang dah on the way balik. Dah tak ada apa dah yang tinggal kat Brunei ni melainkan perasaan dan hati yang sakit. Kita orang dah nak on the way ke Miri balik lah untuk catch up flight. So aku pun tengah meeting. Kau tengok ni, aku tengah meeting sebab hari Isnin kerja kan. Aku tengah meeting. So Aiman tengah drive, Ajwat tengah relax sikit. Kita nak on the way ke border. Kita nak balik. Woi, hari 9 orang nak balik. Okay guys, so kita orang punya percutian 2 hari 2 malam dekat Brunei dah menemui jalan akhir. So kita orang sekarang baru lepas check in dan kita orang nak masuk ke sana. So balik kita orang akan naik Batik So flight akan lepas pada jam 6.10 dan dijangka akan tiba di KLIA around 8.30, 8 suku. Lebih kurang lah. Perjalanan mengambil masa dalam lebih kurang 2 jam 15 minit. Untuk closing ni aku tak nak emosi. Kita tak nak review dah. Ya, kita tak nak review. So aku harap korang akan enjoy kita orang punya vlog. Bear in mind ini akan jadi vlog jam, pasti dia episod paling lama. Paling lama. Most probably mungkin kita akan buat 2 part. Tapi tengoklah editor kita macam mana. Kalau dia akan buat 1 part je, kau akan tengok sampai habis lah. Sebab best gila. Okay. So kita orang pun nak masuk Aerobridge dah. Dan see you next episode. Mungkin aku dengan Jack, mungkin orang lain lah. Okay guys, let's go.